Dengan ini, saya umumkan pewarisan rasmi Cik Ling Si Yin. Maaf ya semua. Rasanya mesyuarat pemegang saham belum habis lagi kan? Kami Yan Group memang selalu optimis tentang Lin Group. Jadi kali ini, saya rancang nak melabur 100 juta untuk tunjuk keikhlasan. Oh, iyalah. Saya lupa nak beritahu semua. Saya dan Yue nak berkahwin. Jadi itu maksudnya keluarga Yan dan juga keluarga Lin akan bergabung. Demi masa depan kedua-dua syarikat dalam jangka panjang, saya rasa Yue lagi sesuai mewarisi Lin Group. Tengoklah dia. Dia belajar luar negara. Tambah pula, dia ada Yan Group sebagai sokongan. Dan tujuan saya berniaga memanglah nak buat duit. Tapi yang paling penting, pastikan kepentingan pemegang saham terjaga. Apa awak cuba buat ni? Nanti balik rumah, saya explain ya. Encik Yan, terima kasih atas niat baik awak bagi pihak Lin Group. Tapi Lin Group belum merancang untuk terima pelabur luar. Kenapa Encik Go ada kat sini? Syarikat awak sendiri pun dah nak move list dah kan? Awak ingat 100 juta cukup untuk kawal Link Group ke? Encik Yan, awak ni memang syok sendiri.